Bila kita masuk dalam kubur ni tuan-tuan, dalam kubur ni, sebab tu dalam agama bila seseorang itu meninggal, berkewajipan bagi saudara-saudaranya yang lain melakukan 4 perkara atas diri dia, atas mayat tu. Antaranya yang pertama memandikan, yang kedua mengafankan, yang ketiga menyolatkan jenazah dia, dan yang keempat mengebumikan dia, settle. Bila kita dah dikebumikan, orang akan tinggal kita. Kita akan bersendirian dihimpit oleh kubur. Dan ini perbezaan dia akan berlangsung sama ada orang itu sebagai hamba yang taat atau orang itu sebagai hamba yang ingkar dan derhaka kepada Allah. Apa yang sebelum ni kita belajar, apa yang sebelum ni kita percaya, apa yang sebelum ni kita beriman, kita akan hadaplah seorang-seorang.